Kami masuk ke dalam Hypershine Sonic dalam GTA 5. Hypersonic dan konco-konconya akan memakan semua kawan Sonic dan tiada siapa yang boleh menghentikan mereka. Kita akan berjaya mencuri harapan kekacauan mereka untuk mengembangkan bentuk Hypersonic kita ke tahap paling berkuasa. Masuk ke dalam dirinya dan kalahkan dia. Jom kita mulakan. Tahan. Wala bala bala ba poa. Ke atas. Ke bawah. Oh ya, ini adalah parkur. Saya suka parkur di sini, parkur di sana. Betapa lajunya saya bergerak dan betapa hebatnya saya bergerak. Dan apa benda semua tu di sana? Saya rasa saya sekarang akan membantu saya untuk lihat apa yang sedang berlaku di sana. Wala. Lompat ke atas, lompat ke bawah, lompat ke tepi. Dan saya di sini. Apa yang sedang berlaku, Tails? Oh ya Tuhan, Sony. Nasib baik awak dah sampai. Ini sangat teruk. Semua yang awak nampak di sini adalah lidah yang telah dikeluarkan oleh seekor raksasa yang kemudiannya mengeluarkan pengikut-pengikutnya dan sedang cuba memusnahkan dunia. Dan itu tidak lain tidak bukan ialah Hypersyn Sonic. Selain itu, Amy ada di dalam mulutnya. Kalau awak tak cepat, dia akan menelannya tak lama lagi. Selain itu, Hypersyn Shadow telah menculik Hyper Shadow. Begitu juga dengan Hypersyn Amy. Dan mereka juga memiliki Zabrut kekacauan. Awak perlu kalahkan mereka semua dan selamatkan tawan-tawan Tita dengan kuasa Zamrud. Baiklah. Nasib baik itu bukan sesuatu yang saya tak boleh lakukan. Jangan risau, Tails. Saya akan ketepikan paku sekejap dan gunakan kuasa Zamrud untuk membuka kunci bentuk Hypersonic saya. Saya akan jadi Hypersonic yang sangat berkuasa sehingga boleh musnahkan makhluk-makhluk bodoh itu. Jadi, saya mulakan. Oh ya, Hypersonic telah tiba. Dan ini nampaknya adalah penerima tenaga, kan? Sana. Inilah kuasa Hypersonic. Hebat. Sekarang saya akan gunakannya supaya penerima tenaga ini meletup. Mula-mula kita mulakan dengan satu pancaran tenaga yang hebat. Ya. Selamat tinggal penerima. Kau tak berguna langsung. Ya. Baik. Maaf Tails, tapi ini memang luar biasa. Saya kena pergi ke penerima tenaga yang seterusnya. Mari. Saya akan cuba terbang sedikit walaupun saya tak boleh sangat. Saya rasa yang ini saya akan tembak dengan satu berdilai. Ya. Bagi saya laluan, kau cuma menghalang saja, sialan penerima tenaga. Saya tak boleh bertahan lama di udara. Sekarang, kita pergi ke yang seterusnya. Saya akan lepaskan kuasa Hypersonic saya dan saya akan tembak awak dengan pancaran ini. Ya. Serap semua tenaga Hypersonic saya. Ayuh. Oh, yeah. Jangan halang jalan aku, penerima tenaga. Kau tak akan dapat hentikan aku. Ya. Terlalu mudah, kan? Dan sekarang, aku akan pergi ke penerima tenaga terakhir. Aku akan serang habis-habisan. Kau akan lihat apa itu kuasa sebenar Hypersonic. Ayuh. Sial, aku dah serang tepat di tengah penerima tu. Kenapa tak berfungsi? Aku rasa aku kena lepaskan semua kuasa aku. Jadi, aku datang. Aku cuma ada kuasa satu Zamrud kekacauan. Tapi itu dah cukup untuk buat hyper sinar ini. Ayuh. Jangan halang jalan aku, penerima tenaga. Yeah! Baiklah, agak susah juga, tapi aku berjaya. Sekarang masanya untuk... Ya Allah, besarnya raksasa tu. Aku kena kalahkan dia. Apa pun jadi. Hati-hati Sony, raksasa ni sangat kuat. Aku pun dah kena kurung dalam beberapa saat je. Wah. Apa yang kita ada di sini? Bodohnya Sonic. Kau ingat kau cukup kuat nak hancurkan aku? Jangan buat aku ketawa. Kami, Hypersyn Sonic, akan musnahkan seluruh dunia. Dan kemudian... Aku tak peduli dengan rancangan korang. Sebab aku akan gagalkan semuanya, bodoh. Jadi bersedialah, sebab aku akan menelan kau. Dan kau ingat aku ni bodoh ke? Aku akan guna kuasa aku untuk terbang sedikit dan pergi ke titik lemah kau. Jelas sekali, ekor-ekor kau belum serap kuasa Hypershine Sonic. Jadi, aku boleh tembak petir ke ekor-ekor kau. Ya! Ambil kau, loser.
Dan aku dah keluarkan Metal Sonic dari sangkar. Macam tu je kawan-kawan. Terima kasih banyak kawan. Aku sentiasa percaya pada kau. Sekarang gunakan kuasa Zamrud Chaos untuk tingkatkan bentuk kau. Dan aku akan berubah jadi kenderaan untuk bantu kau lalui ujian seterusnya. Kau dah berubah jadi kenderaan Sonic Serigala. Aku rasa itu bermakna transformasi aku yang seterusnya akan jadi legenda. Cepat geng, kau ada hanya 20 saat untuk tekan like, langgan saluran ni dan aktifkan loceng untuk tingkatkan bentuk hypersonic. Selain itu, kalau kau tak tulis perkataan Shin Sonic dalam komen, dia akan terus cari kau. Jadi, kalau aku jadi kau, baik cepat sikit, masa dah nak habis. Tak. Oh yeah! Aku hypersonic yang berbentuk serigala. Aku suka evolusi ini. Dan sekarang, aku ada kereta hebat untuk hadapi cerun besar gila ni. Ia akan jadi sukar, tapi aku boleh lakukannya. Dengan memecut sakan dan jom. Aku akan pergi habis-habisan. Baiklah. Aku hilang kawalan sikit, tapi aku boleh kawal balik. Oh ya, aku akan pergi habis-habisan. Jom. Aduh, baiklah. Aku dah guna turbo betul-betul. Dan jom. Ya, kalau aku tekan kat sini, ya Allah, aku berjaya. Pendaratan yang hebat. Dan sekarang, aku akan guna semua kuasa ni untuk habiskan raksasa-raksasa tu. Kawan-kawan, selamat datang. Ini dipanggil langgar. Jom. Ya. Ya. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sana dan satu lagi kat sini. Jom. Dan kau ingat kau boleh lari. Jangan buat aku ketawa. Kereta ni langgar semua orang dengan mudah. Ya. Dan sekarang, pecutan terakhir. Jom. Tidak. Tak, kereta tu. Sial. Ia jatuh ke dalam jurang. Jadi aku tak ada pilihan lain selain sambung parkur. Kau keluar dari sini, serangga bodoh. Dan kau juga. Aku tak lupa kau juga. Dan aku tak lupa pada korang semua. Si bodoh. Dah. Keluar dari jalan aku, raksasa kecil. Inilah kuasa seorang hypersonic hebat yang dah dinaik taraf ke tahap lain. Ya. Jangan Sonic, hati-hati. Hypernacles ni sangat berkuasa. Kau betul-betul fikir kau boleh kalahkan aku, Hypersonic. Aku dah curi kawan kau dan aku juga akan curi kau. Menelan kamu berdua. Sudah Sonic. Berhati-hati, dia sangat kuat sehingga tiada kelemahan. Dan... Tolonglah Knuckles. Pasti kelemahan dia adalah parkour. Mari, cuba tangkap aku. Tengok macam mana aku bergerak. Oh yeah. Parkour. Lagi parkour. Kau suka ini? Dan sudah tentu, hujan tumbukan yang padu. Dan untuk melengkapkan semuanya, kuasa hipersonic aku dengan satu hiperbola tenaga yang hebat. Ya. Baiklah. Aku dah tak nampak lagi pita Hyper Knuckles kat sini. Kau dah lakukannya. Memang hebat Sonic. Kau dah musnahkannya. Kuasa kau memang luar biasa. Sekarang kau patut gunakan kuasa zamut kekacauan dia. Mesti kau akan dapat bentuk baru yang sangat berkuasa. Sudah tentu kawan. Jom kita habiskan semua ini. Oh ya. Ini memang luar biasa. Kuasa apa ni? Sekarang aku rasa apa saja yang aku jumpa dalam istana tu takkan berguna langsung. Aku boleh hadapi semuanya. Jom. Ya. Tok. Ada sesiapa dalam istana yang condong ni? Aku tak kisah pun. Aku akan masuk secara paksa. Oh ya, terlalu mudah. Dan wah, ada kawan menunggu aku. Rangka dengan pedang api. Hei, itu sakitlah bodoh. Mari, ambil ni. Jadi ada beberapa raksasa yang akan cuba halang aku naik ke atas ya? Dan itu korang lah kan? Ambil ni. Jangan cuba serang aku dengan pedang bodoh korang tu. Akulah tuan neraka sebenar. Ambil ni. Terlalu senang bodoh. Korang patut usaha lebih sikit. Dengan rangka-rangka biasa macam ni, korang takkan dapat hentikan aku, tahu tak? Tapi, nak buat macam mana? Aku keluar je lah dari istana bodoh ni. Oh, lava ni panas. Dan rangka-rangka pun sama. Nah, ambil ni. Supaya kau boleh ikut kawan kau. Kau pula nak ke mana? Aduh, rangka. Kau tak cukup kuat untuk aku. Pergi ikut kawan kau. Ya.
Semua sekali, berambus dari jalan aku. Korang memang lemah dan mengecewakan. Korang langsung tak dapat halang aku keluar masuk istana ni sesuka hati aku. Dan serius, korang datang lagi nak cari pasal. Ini memang mengarut. Sekarang masa untuk aku lawan kau, Shin Amy. Acah, kau keluar. Dan kau pun keluar. Jadi, bodoh. Kau nak lepaskan Dr. Eggman yang malang tu atau tak? Hahaha, kau betul-betul fikir aku akan mengalah pada kau, loser. Pemimpin kami hampir nak menelan Hyper M ni. Dan bila itu berlaku, transformasinya akan lengkap dan dia akan menguasai dunia. Tidak, Sonic. Hati-hati. Dia gila. Dia seorang psikopat dan dia akan musnahkan semua orang. Dan kalau kau berjaya kalahkan dia, kau kena bawa pergi Zamrud kekacauan dan motosikal yang aku dah sediakan. Tapi aku tak tahu apa kelemahan dia. Diam, aku akan musnahkan kau. Sama macam aku akan musnahkan semua orang dan... Aduh, Dr. Eggman. Nampaknya kau baru lagi. Kelemahan Amy ialah Sonic. Jangan risau. Aku uruskan perkara ni. Hai Amy, sayang. Aku nak minta dengan sepenuh hati dan dengan segala cinta aku pada kau, tolong benarkan aku lalu. Sebab, walaupun kau adalah raksasa dan aku bukan raksasa, jelas tak? Kita boleh ada masa depan bersama. Lupakan Hyper Shin Sonic tu yang pasti tak hargai kau dan datanglah dengan Sonic yang sebenar. Kau betul-betul maksudnya. Aku sentiasa tunggu lelaki seperti kau. Mari kita lari bersama ke dunia lain dan... Maafkan aku kerana buat begini, Hyper Amy. Tapi ini satu-satunya cara. Aku harap kau boleh faham sekarang. Selamat tinggal, sayang. Semoga suatu hari nanti kau jumpa cinta sejati. Sekarang, Eggman, aku akan keluarkan kau dari situ. Siap. Mudah saja rupanya. terima kasih banyak, Sonic. Kau memang yang terbaik. Sekarang pergi dapatkan Zamrud yang tinggal dan gunakan motosikal yang aku bina untuk melepasi tanjakan maut itu. Aku tak pernah sangka akan cakap macam ni, tapi terima kasih, Dr. Eggman. Sekarang, masa untuk dapatkan salah satu transformasi terakhir aku yang pasti akan kalahkan Shin Sonic. Ya Allah, aku adalah Shin Sonic kecil dalam bentuk Hyper. Aku rasa inilah yang terbaik aku boleh buat untuk lawan raksasa tu. Jadi, aku akan pergi sekarang dengan motor hebat Dr. Eggman, panaskan enjin dan bersedia untuk berikan segalanya. Oh ya, ya Allah, jatuh teruk betul. Tapi aku boleh buat. Kita bagi habis-habisan. Aku tekan turbo maksimum. Ya. Walaupun, aku dah pergi agak jauh. Tapi itu bukan masalah yang tak boleh diselesaikan dengan kuasa turbo motor hebat ni. Aku boleh kekalkan motor ni di udara dengan cara terbaik. Dan macam tu, aku dah terlebih. Tapi aku boleh kawal balik. Sebab turbo ni memang hebat. Jom. Pendaratan yang hebat. Dan sekarang, wah. Aku kena mula elak bom, jadi itulah yang aku buat. Baik, ke satu sisi, ke sisi lain. Sekarang aku pusing di sini, menyelit di tepi dan terus berpusing. Jom, aku buat dengan hebat. Menyelit di tengah, pusing balik. Ya. Sekali lagi, di tengah-tengah semuanya. Aku tak nampak apa-apa sebab asap. Ia sangat berisiko, tapi aku akan buat larian terakhir. Hanya itu saja yang boleh keluarkan aku dari sini. Ini dia. Oh tidak. Aku terlanggar bom dan aku jadi lemah dan motosikal aku jatuh ke bawah. Apa-apa pun, sekarang aku sedikit lebih lemah. Tapi aku kena simpan tenaga yang tinggal. Dan aku kena buat ini dalam parkour. Aku langsung tak boleh terbang walau sedikit pun. Aku akan habiskan semua potensi aku dan aku kena simpan untuk raksasa yang ada di depan nanti. Jadi, ayo, aku kena teruskan di sini. Naik setakat yang aku mampu. Asalkan aku tak tengok ke bawah. Aduh, gayatnya. Ayuh. Aku kena kekal teguh dan kuat. Itulah yang kawan-kawan aku perlukan supaya aku boleh selamatkan mereka. Ya. Oh ya, aku dah panjat sampai ke atas. Hebat. Parkour selesai. Dan satu lagi parkour. Aduh. Baiklah, aku takkan mengalah. Ini dia. Tak ada apa-apa atau sesiapa pun yang boleh halang aku kalau aku betul-betul serius. Jadi, jom. Aduh, hampir jatuh masa lompatan pertama. Sekarang ikut sini ya. Aduh. Hampir jatuh. Dan ruang kosong tu memang menakutkan. Baiklah, aku nak ikut sini. Sempurna. Dan sekarang, ikut sini pula. Kalau aku buat dengan hati-hati... Oh, tidak. Alamak, hampir jatuh ke ruang kosong. Aku kena lebih berhati-hati daripada sebelum ni. Hanya dengan cara tu, aku boleh berjaya. Baiklah. Lompat demi lompat, perlahan-lahan. Aku boleh buat. Oh ya, aku boleh pecut sikit kat sini.
Di sini aku kena berhenti. Sekarang, satu lompatan dan di sini satu lagi lompatan. Baiklah, aku rasa aku dah dapat caranya. Aku cuma perlu naik ikut sini dan sini. Ya, yang ni memang betul-betul berjaya. Inilah parkour yang paling hebat. Baiklah raksasa bodoh. Aku dah bersedia nak kalahkan kau. Betul tak, Shadow? Hati-hati Sonic, makhluk tu sangat kuat dan... Aku dah nampak apa yang kau buat pada kawan-kawan aku. Dan jangan ingat senang sangat dengan aku. Aku Hyper Sin Shadow, bentuk kehidupan yang sempurna. Dan tak ada apa-apa atau sesiapa pun yang boleh lawan aku. Baiklah, kau tahu tak? Sekarang, aku ialah Hyper Shin Sonic dalam bentuk kecil. Dan aku adalah ketua kau yang sial. Aku telah simpan semua tenagaku untuk lepaskan sekarang dan tamatkan kau. Teruskan. Ambil serangan bertubi-tubi ini. Sekarang. Ya. Hiper sinar tenaga. Oh, ia kembali. Ia agak kuat dan ada... Ya Tuhan, ada banyak yang perlu dilakukan. Tapi tidak lebih daripada aku. Ayuh. Aku kena kawal tenaga aku dengan baik. Aku takkan dapat bertahan lama lagi di udara. Ambil. Aku dah buat dia melayang kan? Itu dia. Dan dia masih kembali. Dia terlalu berkuasa. Tapi aku boleh jadi lebih berkuasa lagi. Ambil ini. Sinar hypersonic aku. Yeah. Dia tetap sangat berkuasa dan tahan dengan serangan aku. Aku kena bagi dia satu pukulan terakhir supaya dia tak bangun lagi. Dan itu akan jadi satu letupan yang sangat kuat. Oh ya, ia berjaya. Jumpa lagi, si bodoh. Shadow, aku akan keluarkan kau dari situ dengan tenaga terakhir aku. Ayuh, ya. Terima kasih banyak Sonic. Aku pun penat juga. Tapi aku akan berikan kau semua kuasa kekacauan aku supaya kau boleh melepasi ujian terakhir dan sampai ke Zamrud terakhir yang paling berkuasa. Teruskan, selamatkan dunia Sonic. Lakukan apa yang aku tak mampu lakukan. Aku akan lakukannya, Shadow. Terima kasih banyak. Terima kasih atas bantuan kau, Shadow. Sekarang, aku ada kuasa kekacauan. Dan itu bermakna, aku bermakna kawalan kekacauan untuk cuba elak duri-duri itu. Kawalan kekacauan. Baiklah. Yang pertama telah berjaya dilepasi dengan mudah. Yang kedua. Ayuh. Tidak. Nampak macam aku dah lepas. Lepas tu, aku jatuh. Aku kena buat dengan betul. Satu kawalan kekacauan yang baik. Biar aku teleport. Ya, agak mudah. Dan yang terakhir sekali, yang paling susah. Duri-duri itu tak berhenti lalu. Mungkin kalau aku datang dari sudut, aku dah terpelanting. Tapi, aku boleh ambil peluang ni juga. Kawalan kekacauan. Susah juga. Tapi, ayuh, aku boleh buat kali ni. Kawalan kekacauan. Troll! Oh ya, aku dah berjaya. Dan sekarang, aku di sini. Sedia untuk tamatkan semua ini. Hyper Shin Sonic. Akhirnya, tiba juga saat yang aku tunggu-tunggu. Sorry, tolonglah bantu aku. Dalam bentuk hiper pun aku tak dapat buat apa-apa. Selamatkan aku. Diamlah, bodoh. Kau hanyalah sebahagian daripada lidahku yang besar yang akan menelan dunia. Dan sekarang kau, Sonic, akan mati bersama dia dan semua kawan-kawan kau. Inilah pengakhirannya. Ucapan yang bagus. Tapi sebelum kau tarik balik lidahmu, aku akan serap kuasa Zamrud terakhir dan kalahkan kau. Inilah kuasa sebenar Hypersonic. Sekarang aku lebih besar, kuat, tak dapat dihentikan dan aku akan ajar kau. Sudah tiba masanya kita tamatkan semua ini sekali dan untuk selamanya. Baiklah, bersedia Amy. Kau akan masuk ke dalam. Aku akan tarik balik lidah aku dan kita akan tamatkan semua ini. Wah. Dia sudah ambil semula lidahnya dan kini datang dengan sepenuh tenaga. Aku kena gunakan segala kekuatan dalam diri aku untuk bebaskan Amy. Sial punya raksasa. Ambil ini dan ini. Ayuh. Aku takkan benarkan kau kalahkan aku atau musnahkan aku. Sekarang! Oh, ya! Mari sini. Kau suka kuasa yang aku ada. Ambil petir ini. Gila, hebat betul kuasa dia. Memang dia yang terkuat antara semua yang pernah aku lawan. Tapi sekarang, aku ada kuasa Hypersonic yang jauh lebih hebat dari sebelum ini. Sekarang, aku ialah Hypersonic fasa terakhir. Jadi kau takkan mampu lawan aku walau macam mana sekalipun.
Aku akan masuk ke dalam mulut besar kau yang bodoh dan busuk tu. Dan lepas tu, aku bukan saja akan kalahkan kau, tapi aku juga akan keluarkan Amy dari dalam tu. Ambil mi dan ni. Dia sangat kuat. Dia ada terlalu banyak kuasa. Dan dalam dia, sangat dalam dan gelap. Tapi aku akan masuk dan selesaikan semua ni. Hyper Shin Sonic yang bodoh. Kau takkan dapat kalahkan aku. Ambil ni dan mi dan... Terlalu banyak kuasa. Tapi aku pun ada banyak juga. Aku tak ada pilihan lain selain melepaskan semua yang aku kumpul dengan bantuan Zamrud Kekacauan dalam satu serangan. Aku rasa aku tak ada pilihan lain. Kalau aku buat macam tu, aku akan kalahkan dia. Walaupun aku akan hilang bentuk hypersonic aku. Tapi itu saja yang aku boleh buat. Jadi, bersedialah. Inilah semua kuasa hypersonic aku. Ya. Mari. Oh ya, aku dah bakar dia. Aku dah kalahkan dia. Dan dia dah hilang dalam kehampaan mutlak. Tapi, oh, kuasa aku. Baiklah, di sini aku dah habiskan. Tunggu sekejap. Aku dah musnahkan dia. Di mana Amy? Oh tidak. Dia sedang jatuh. Aku kena selamatkan dia. Ya. Terima kasih kepada kuasa luar biasa aku. Aku dapat tingkatkan kekuatan aku dan tangkap kau di udara sebelum kau cedera, Amy. Sekarang kau dah selamat, semuanya dalam keadaan baik dan... Apa benda ni? Mari ikut aku balik. Aku masih ada satu bentuk hypersonic. Walaupun bukan yang paling kuat, tak apa. Dan dengan kuasa itu, kita boleh bahagia di seluruh dunia. Oh ya,